Okey, macam ni. Ni sekarang parking penuh. Tahu, ni sekarang ni saya baru dapat parking masuk. Okey. Sekarang pertama sekali kalau Okey, Assalamualaikum. Kembali ke channel lawanan. Kita perang. Abang pergi biduan dulu sayang. Sekejap saya nak minum air. Okey, selamat kembali ke channel lawanan. Dalam masa yang sama, saya nak pinjam masa anda sebentar. Okey, yang mana belum subscribe YouTube channel lawanan, subscribe. Yang mana belum follow Facebook saya, okey, sila follow. Yang mana nak melakukan pembelian Rockcam S3 dashcam yang saya jual, okey, anda boleh klik link saya terus. Okey, dalam masa yang sama anda boleh juga follow saya punya Shopee saya. Shopee saya awal anda boleh tengok link saya yang telah saya berikan. Okey, hari ni saya ada nak buat video tentang fakta. Okey, video tentang fakta ni seperti biasalah. Biasa saya cakap fakta tu, adalah tu yang benda fakta. Okey, hari ni kita nak belajar tentang parking port. Okey, scan. Tajuknya pun tadi pun saya dah siap tajuknya, tapi tak tulis sebab tajuknya kan. Kita ingat kepala otak tapi tak tulis lah. Okey, parking port scan penuh. Okey, tajuk dia parking scan port penuh. Okey, apa saya nak buat? Okey bang, apa saya nak buat? Bagi yang baru nak berkecimpung dalam dunia kontena atau lori, lebih lagi skop saya fokuskan pada dunia kontena. Okey, bila anda dapat situasi macam gini, anda kena relax dulu. Apa-apa hal relax. Okey, apa-apa hal relax, sila buang anda punya panabaran anda tu kat luar. Bukan anda seorang je yang panabaran. Okey, banyak lagi panabaran. Okey, banyak lagi orang-orang panabaran, tapi semua gantung baju buat sementara untuk kerja. Okey, kita fokus. Ni serius saya cakap. Okey. Port parking penuh. Okey, scan port parking penuh. Apa saya nak buat bang? Okey, bagi yang otak-otak dah tahu, alhamdulillah otak memang dah tahu. Yang mana dah lama berkecimpung dalam video memang dah tahu, tapi bagi siapa yang tak tahu, okey, saya harap video ni bermanfaat untuk anda semua, jadikan sebagai rujukan. Okey, apa saya nak buat bang kalau parking port penuh ni? Scan ni, saya nak potong scan tapi tak dapat, tapi sekarang kena tunggu. Okey, sekarang ni kita fokus pada parking port penuh. Okey, jadi apa saya nak buat? Lebih lagi nak clearance terus keluar. Okey, apa saya nak buat? Pertama, anda berhenti dulu tempat yang selamat. Okey, kawasan mana yang boleh parking sementara, parking. Okey, saya tunjuklah. Okey, ni video agak panjang sikit sebagai panduan untuk anda. Okey, contohnya macam ni, tunjuk. Okey, macam ni. Ni sekarang parking penuh. Tahu, ni sekarang ni saya baru dapat parking masuk. Okey. Sekarang pertama sekali kalau anda baru sampai tengok parking penuh, okey, bukan dalam slot lagi macam ini, macam saya dah dalam slot dah, slot B. Okey. Anda parking dulu kawasan mana, contohnya macam PTP kat sini, kawasan parking sementara. Okey, parking dulu. Okey, parking dulu siap-siap. Okey. Lepas tu dalam masa yang sama, okey, okey, kita lanjut. Dalam masa yang sama, awak pula contact ejen awak. Okey, tanya dengan ejen awak, macam mana ni ejen, macam ni, nak terus masuk bay ke atau nak tunggu custom ni? Ni sebab ni apa, bay pun penuh ni. Abang nak masuk tak boleh ni. Macam mana ni? Kawan nak masuk tak boleh ke apa semua? Okey,
gunakan bahasa hormat. Okey, sebab kita bekerja. Okay, walaupun situasi macam tertekan, tapi awak jangan fikir awak seorang tertekan. Orang lain pun ada tertekan dengan tekanan. Okay, mungkin ejen awak tu lagi banyak, dan dia nak handle awak pun banyak handle, jadi kita timbang tarik. Okay, gunakan bahasa, bagi bahasa yang cantik. Okay, lepas tu dalam masa yang sama, okay, macam mana ni ejen saya ni dekat ni. Lepas tu dia pun cakap, okay bang, abang punya ni bang, tunggu custom abang. Tapi apa-apa hal dalam kurungan awak kena faham, bila awak nak potong scan ni dalam masa sama checking, okey, nak clearance ni, kadang-kadang awak punya kontena awak tu satu join tau. Ada adik-beradik awak. Okey, jadi awak kalau dikata bang, abang kontena abang ni ada partner okay, awak tetap kena tunggu partner awak sampai baru boleh check. Baru ejen boleh check, custom boleh check. Okey, kalau partner awak lagi tak sampai, okey, memang pisang awak kena tunggu. Okey, memang pisang awak kena tunggu. Okey, tapi apa hal, banyakkan sabar. Lepas tu dalam masa yang sama pula, habis saya tunggu lama, saya nak buat apa bang okey, awak buatlah apa-apa yang patut awak rasa kan, yang terbaik awak ke apa semua. Lepas tu dalam sama awak catat. Kalau company awak tu ada bayar, okay, 1 jam dia bayar contohnya lah 1 jam dia bayar RM10, 2 jam dia bayar lagi RM10, RM20. Itu bergantung pada company. Kalau dia lagi 3 jam dia bayar RM30. Lepas tu kalau ni dia bayar langsam. Okey, kalau company awak tu, setiap company awak kerja tu, awak tanya pihak kontrol awak, okey ni bayar berapa ni, tunggu ni sekian-sekian. Okay, kalau awak dah tahu sendiri berapa dibayar, awak catat je. Okey, itu dalam kurungan. Okey, kita fokus balik, kita masuk balik. Okey, lepas tu dalam masa yang sama pula, kalau dia kata single, okey bang single. Okey, jap bang. Nanti kalau dah boleh masuk, abang masuk. Okey, kalau dah boleh masuk, abang terus masuk deh. Kat mana-mana bang. Okey, standby, saya siap. Itu satu hal. Lepas tu dalam masa yang sama, pastikan masa saya cakap, kontena anda tu, booking anda single ke adik-beradik. Kalau ada adik-beradik, sakit sikit lah. Kalau adik-beradik cepat sampai, cepat. Kalau tak cepat, banyakkan sabar. Okey, kalau single, alhamdulillah. Okey, tapi kalau single ni pun kadang-kadang pun ejen dah custom pula. Sidai. Kena pula waktu rehat dia kan. Pukul 1, terlajak lah pukul 3. Sumpat. Kan? Itu bergantung pada nasib awak. Okey, apa-apa hal, banyakkan bersabar dalam dunia lori ni. Okey. Banyakkan sabar. Orang yang bawa lori ni, orang yang terpilih je. Okey, kita sambung. Okey, bila anda dah beritahu, okey, untuk yang teknik seterusnya pula, okey, biarkan lori anda parking di tempat selamat, tempat yang parking port yang benarkan. Anda parking, ada turun lori, awak tanya satu-satu. Okey, siap. Contohnya bay ni ada 12 bay. Okey, sekejap. Okey, contohnya lah Okey, bay PTP ni ada 12 bay. Contoh. Okey. Lepas tu dalam masa yang sama, bay airport, okey, ada 12 bay. Okey, awak tanya daripada nombor 1 sampai ke yang 12. Lepas tu dalam masa yang sama, kalau saya selitkan lagi dalam kurungan, kalau ada dayang parking 2 slot, okey, maknanya tu slot dayang port, awak tak boleh masuk. Awak boleh masuk, tapi awak kena masuk kejap. Kadang-kadang dia benarkan, kadang-kadang dia tak benarkan. Sebab port dia ada dia punya parking khas dia. Sebab ni port dia memang sediakan untuk budak-budak dayang dia lah. Okay, jadi tak boleh kacau. Kalau nak parking pun atau boleh bercara, kalau dia kata bang kejap, boleh bang, sebab lagi selang lagi 1 jam ni nak masuk, setengah jam lagi budak dayang saya nak masuk. Jadi kita kena hormat. Jadi slot yang mana yang ada, anda pergi tanya dia, bang, abang ada nak loading ni bang, abang dah siap belum? Awak tanya dengan budi bahasa yang baik. Okey, dengan budi yang bahasa. Okey guys, saya masukkan iklan dashcam saya sekejap. Yang mana nak dapatkan kamera Rockcam S3 ini, okey, boleh klik link di atas atau di bawah sekarang. Okey, kamera dashcam bukan lagi satu kendak, tapi satu keperluan, satu kenderaan, satu kamera dashcam.
Rockcam X3 kita dapatkan sekarang. Harga sangat-sangat mampu milik. Okay guys, Yang baik awak tanya, okey, kalau abang tu driver lori tu orang tua, cakap baik-baik, okey bang ni kalau sama bayi dengan awak, okey kawan nak tumpang tanya lah, ni dah siap ke, ni tengah ni okey. Okey, kalau dia kata belum lagi lah kejap, belum lagi lah, ni lagi 1 jam 2 jam 3 jam, okey, lepas tu awak tanya sebelah, lepas tu kebetulan pula awak tanya yang lori yang keempat pula, kebetulan pula dia cakap, okey kawan kau dah nak siap ni boleh masuk. Untung awak nanti pusing, awak terus masuk. Tapi kalau awak dah tanya semua sampai 12 lebih tu, tolak dengan 2 tu, dayang punya keadaan 10, awak tanya dengan dia. Okey, awak tanya dengan dia pula. Okey, kawan lambat lagi tapi lagi 5 minit. Okey. Okey, masa awak tanya tu, okey, awak tanya, okey, yang paling penting dia satu lori kat dalam. Okey, depan dia kosong. Maksudnya dekat luar petak dia tu kosong. Okey. Awak tanya yang luar petak yang kosong depan tu. Okey, contohnya macam gini. Saya bagi contoh. Ini video memang agak panjang tapi bermanfaat untuk dijadikan rujukan untuk anda yang baru nak berkecimpung. Okey, abang harap benda ni manfaat untuk awak rujuk. Okey, macam ni abang tunjuk. Okey, macam ni abang tunjuk. Okey. Sekarang ni depan abang ni, okey, boleh muat satu lori lagi. Okey, jadi ni awak tengok yang lori boleh muat. Okey, satu lori depan dia. Sebab apa? Okey, ini sebab apa? Nak tumpang masuk bay. Jadi ni kalau nak sedap hati driver belakang awak ni, driver yang pertama ni, awak kena tanyalah. Okey bang, lagi macam saya cakap tadi. Okey, lagi 5 minit. Okey, lagi 5 minit. Okey, awak cakap bang, saya nak tumpang bang depan abang. Boleh. Nanti kau, okey, biasanya driver dia akan tahu lah. Okey, dia akan faham. Okey, tak apa bang, nanti senang pun nak keluar. Okey, ada setengah driver pula, oh bang, yang kosong ni dia standby untuk kawan dia. Okey, untuk kawan dia yang akan masuk. Maksudnya kawan dia kat luar tu. Okey, kawan dia kat luar, contohnya tu kawan dia kan. Okey, itu kawan dia. Okey, kejap lagi kawan dia nak masuk kat depan ni. Okey, jadi kita kena hormat lah kan. Okey, sebab diorang pun booking yang sama. Bagi juga awak nanti kan. Tapi dalam masa yang sama pula, kalau lama, biasa, okey tak apa bang, abang masuk lah, kawan saya lambat lagi tengah duduk kat parking luar. Mungkin ada masalah apa-apa. Kadang-kadang awak nak masuk, tapi kadang-kadang ejen awak tak bagi masuk. Sebab contohnya, okey, abang punya kontainer tu ada masalah sebab lama lagi tu. Jadi kadang-kadang driver-driver ni pun dia faham. Okey, jadi apa-apa hal rujuk pada driver lori apa semua yang bebe yang awak nak parking pacak depan. Okey, kita sambung. Okey, kita sambung. Bila awak dah dapat, okey, contohnya dia kata, okey bang boleh parking. Awak parking kat depan dia. Parking kat depan dia. Okey, nanti bila dah siap, tak tahu dia kata, okey bang, nanti kalau ni saya horn abang 2 kali. Tak apa awak cakap bang, nanti apa abang horn 2 kali bang tak apa tadi cakap okey bang, lagi tadi pukul 1, dia kata lagi 5 minit okey, 5 minit. Okey, pergi kat lori dia macam ni bang, okey bang. Boleh. Jadi kalau tu awak ke depan, keluar, dia dah keluar awak masuk. Okey, jadi awak dah dapat. Okey, awak dah dapat slot awak. Okey, bila awak dah dapat slot awak pula, okey, bila awak dah dapat slot awak, okey, awak masuk. Awak beritahu ejen awak, okey, ejen, abang dekat slot B4. Nanti ejen awak okey lah. Lepas tu dah lah, awak parking, lepas tu awak tidur lah. Kalau rasa awak penat, contohnya sehari tu awak berjalan kan, tak cukup tidur, awak cukupkan tidur. Okey, bila awak ada lepas tu kalau ada macam order saya ni, order adik-beradik. Jadi saya beritahu kat adik-beradik saya, okey, order 2 ni, 2 kontainer. Okey, kena checking ni, kena tunggu adik-beradik. Okey, jadi saya beritahu, okey, contohnya saya beritahu lah, okey, ni nanti kau ni boy, kau parking kat depan aku kalau tak ada lori kau parking kat depan aku, nanti kau sambut belakang. Okey, tapi kalau ada macam lori tu yang sampai parking and apa lah, kita beritahu je nanti. Okey, itu je lah. Okey, kita sambung. Okey, bila dah ni,
dah settle. Okey, adik-adik awak dah sampai. Okey, nanti awak dapat form, awak bolehlah keluar. Kitanya macam gini. Okey, bolehlah keluar. Okey, ni kalau lepas scan port apa checking kan, checking custom untuk import. Okey, sama juga kalau export. Okey, dah lepas settle apa semua, bolehlah export. Itu dia. Okey, kita sambung pengair. Okey, dah siap. Okey, anda keluarlah. Okey. Anda keluarlah. Okey, standby anda punya dokumen anda. Ni kalau import. Okey, macam ni. Dengan ni. Okey, ini kalau ada kena ni lah, kalau ada kena clearance lah. Okey, ada kontainer tak ada kena clearance, ada kena kontainer ada kena clearance. Jadi kalau kena clearance tu memang pergi check dekat port lah. Okey. Scan port lah. Itu dia, saya harap info ni memberi manfaat untuk anda semua. Untuk adik-adik yang baru nak berkecimpung, untuk sahabat-sahabat yang baru nak berkecimpung dalam dunia kontainer. Okay, saya harap bermanfaat untuk anda semua. Dari saya, Awanan, Jenderal Perang, tambah pergi berjuang dulu sayang anda semua. Assalamualaikum.